Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton Sembang Santai NIMP 2030 hari ini bersama saya Syamira Nazir. Hari ini merupakan episod pertama dan pastinya dalam episod pertama ini ada pelbagai yang kami ingin kongsikan kepada anda dan khususnya istimewanya kami ingin bawakan tentang NIMP 2030. Apa yang dimaksudkan dengan NIMP itu sendiri dan apa manfaat kebaikan yang kita boleh dapat sebagai rakyat Malaysia. Hari ini saya bersama dengan seorang tamu undangan yang mempunyai pengalaman kerjaya melebihi 2 dekad. Pastinya banyak yang beliau ingin kongsikan kepada kita. Saya bersama dengan Puan Adrina Reza Alwi yang merupakan pengarah kanan Unit Pengurusan Penyampaian di MU MITI. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Puan sudi bersama dengan kami hari ini. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang NIMP 2030 ni, mesti ramai yang nak tahu apa sebenarnya ni, macam terlalu susah ke, sukar ke untuk difahami dan sebagainya kan. Okay. Mereka ingin tahu. Saya pun sama, apa manfaatnya kepada kita. Tetapi sebelum itu, Puan yang mempunyai pengalaman kerjaya 2 dekad itu sendiri kan, bagaimana sebenarnya permulaan kerjaya Puan bermula dengan MITI? Saya rasa saya bermula dengan rundingan perdagangan lah. So dekat MITI ni kita ada 3 sayap. Kita ada perdagangan, kita ada pelaburan dan juga ada industri. Saya bermula dengan perdagangan. Jadi banyak yang kita tahu tentang pasaran dengan ekspor. Tapi pada masa yang sama kita juga lihat kepada pelaburan dan juga pembangunan industri itu sendiri. Jadi apa yang kita nak ekspor tu bermula daripada barang yang kita hasilkan. Jadi NIMP itu sendiri saya rasa adalah satu hasil pemikiran tentang bagaimana kita nak mantapkan industri tempatan supaya boleh bersaing dan juga kekal kompetitif di pasaran ekspor, that is on the perdagangan, dan juga menarik pelaburan-pelaburan yang boleh membangkitkan dan juga membantu industri itu sampai ke tahap yang lebih kompetitif. So saya rasa pengalaman saya di MITI merangkumi 3 aspek, dan mungkin disebabkan itu jugalah naratif dan juga visi yang diterjemahkan dalam NIMP itu sendiri juga dikutip daripada pengalaman saya sendiri melalui rundingan perdagangan, melalui saya punya pelibatan dalam area pelaburan tu dan juga pembangunan industri. Saya lebih banyak dekat industri sebenarnya. Jadi NIMP merupakan satu terjemahan dan juga manifestasi pengalaman saya sendiri dan bagaimana saya nak membangunkan industri itu supaya lebih kompetitif di pasaran ekspor. Wow, ini orang kuat di sebalik NIP itu rupanya. Katanya tak tahulah. Betul. Sebab kiranya kerangka kerja itu berdasarkan pengalaman yang Puan dah kutip lah. Termasuklah pengalaman. Jadi kita pun boleh macam kira challenge lah kan kalau orang kata kena masukkan elemen ni ataupun kena masukkan faktor-faktor ni. So mungkin berdasarkan pengalaman saya boleh juga counter argue ataupun macam kata okay, mungkin kita buat macam ni ataupun kita terima secara terbuka pandangan benar seorang lain dan kita cuba alignkan balik dengan apa yang kita cuba transformkan dalam kita punya industri. Okey, baik. Bila kita sebut tentang NIMP ataupun a New Industrial Master Plan, sebenarnya dia bukanlah perkara asing dalam negara kita kerana sebelum ini pun dah ada dari tahun 80-an lagi sebenarnya dah ada kan yang pertama. Tetapi untuk orang yang mungkin baru sahaja dengar, yang mungkin kurang cakna tentang apa yang sedang dibangunkan oleh kerajaan, dalam bahasa paling mudah lah Puan untuk terangkan kepada mereka ini apa sebenarnya NIMP tu. Okay, NIMP macam saya cakap tadi ada satu plan pembangunan industri yang bermodelkan pendekatan baru. Sebelum ni kita ada IMP 1, 2 dan 3 dan lebih kepada pembangunan sektor secara spesifik. Cuma bila NIMP ataupun IMP keempat lah, tapi kita namakan dia sebagai pelan induk perindustrian baharu. Kita tak panggil Industrial Master Plan 4. Jadi kita kata kita ambil pendekatan baru. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada the shift in mindset lah, on how to actually formulate a new industrial policy. Kita tengok indeks kompleksiti negara, kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran lah, kita increase very marginal. Tapi negara lain naik tinggi. Macam Thailand pun hampir nak potong. Kita lihat productivity, even negara jiran yang kalau ikutkan kita mungkin rasa kita lebih maju, tapi productivity negara jiran lain tu sebenarnya lagi tinggi daripada kita. Dan lepas tu kita tengok pelaburan asing pun makin menyusut di sini tapi di tempat lain, di negara-negara lain. Dan
dan kita lihat kita perlukan satu pendekatan baru. So kita panggil mission based approach. So that sets NIMP apart from the rest of the past industrial plans. Jadi kita ada 4 misi utama. Satu, kita memang nak tingkatkan kompleksiti ekonomi kita sebab kita nak halangi address balik lah kita punya cabaran yang pertama tadi. Nombor 2, kita banyak bergantung kepada pelaburan dan juga proses pengeluaran yang very labour intensive. Maknanya pakai banyak pekerja. Ada juga pekerja asing. So kita nak tingkatkan produktiviti melalui otomasi dan digitalisasi. Okey, tersasul sikit. So dari situ kita letakkan mission kedua. So take up untuk kita alihkan kita punya pengeluaran kepada sistem yang lebih digital dan juga mengurangkan kebergantungan kepada buruh, which is low labour lah. Kita nakkan skilled labour supaya kita boleh tingkatkan gaji. Nombor 3, banyak negara dan juga pasaran ekspor. I think I did mention just now about export market kan. So pasaran ekspor lebih banyak sekarang ni menekankan elemen kelestarian. So all the sustainability element kita letak sebagai misi ketiga. Maknanya semua proses pengeluaran dalam negara yang mana proses penghilangan lah, dia kenalah menekankan elemen kelestarian untuk mencapai matlamat negara net zero menjelang 2050. Dan sektor perkilangan ni, kalau kita lihat kepada greenhouse emission, kita adalah penyumbang kedua selepas tenaga. Jadi macam mana kita nak pastikan kita punya sektor pembuatan tu tidak semakin menyumbang kepada pengeluaran gas hijau ni lah. Jadi kita letakkan sasaran supaya production kenalah lestari dan kena ikut syarat-syarat yang dikenakan terutamanya oleh pasar-pasaran luar. Nombor 4, misi keempat adalah keterangkuman dan juga jaminan security lah, economic security. Kita hendak pastikan sumber bahan mentah negara diproses dan bukanlah dieksport dalam bentuk bahan mentah, because nilai ditambah tu perlu dihasilkan di dalam negara. Kita juga nak lihat keseimbangan dari segi manfaat dan juga the wealth tu has to be spread across the nation. So sepanjang penilaian kami, kita lihat pembangunan industri ni lebih banyak tertumpu kepada, as you know, Penang, Johor, Selangor, kawasan perindustrian. So these are the big states. So kita nak supaya sektor pembuatan ni pun lebih menarik minat golongan muda daripada diorang berhijrah, dan kita bawa aktiviti itu dan pelaburan tu ke negeri-negeri lain juga. Itu yang misi keempat, keterangkuman dan juga menjamin economic security melalui rantian bekalan sumber bahan mentah tadi. Satu lagi pendekatan baru yang kita gunakan dalam NIMP adalah pembiayaan. Kita perkenalkan KOSIF, dana pelaburan bersama strategik, yang mana kerajaan menyuntik juga dana ke dalam pelaburan strategik. Yang ini macam untuk menyokong PKS lah, PKS dan juga syarikat pertengahan. Berbeza sikit daripada pembiayaan bank seperti conventional banks. So yang ini kita lebih kepada pasaran modal, capital market injection. You raise the capital dekat capital market, and the government akan melalui dana NIMP tu, kita akan inject juga kita punya fund ke dalam projek-projek bernilai tambah tinggi. So sebelum ni Industrial Master Plan yang sebelum-sebelum ni, dia lebih kepada pembangunan sektor secara spesifik, sektor E&E, sektor besi, sektor getah, sektor kayu. Kali ini semua sektor tu kena mencapai matlamat dan empat misi yang disebutkan tadi lah. So that is something that sets us apart, dan saya rasa yang itu jugalah yang beri keyakinan kepada pelabur. Kalau you tengok all the investment numbers are really increasing because of that certainty that we give. Apa direction, apa hala tuju pembangunan industri dalam negara. Jadi kita pun tak nak aktiviti yang bernilai tambah rendah. Kita nak tingkatkan gaji penengah, because that is one of the sasaran. Jadi benda-benda tu semua saya rasa telah menjadikan NIMP tu satu dokumen yang menarik perhatian ramai, yang lain daripada yang sebelum-sebelum ni. Sebab saya tertarik apabila dikatakan tentang sektor pembuatan, di mana kalau tak salah saya ada berlaku peningkatan
untuk suku tahun kedua. Betul. Dalam keluaran KASA, keluaran dalam negara KASA kan. So kalau yang itu disebabkan itu menunjukkan satu cabang yang positif lah. Betul tak? Betul. Dengan apa yang dilakukan ini kan. Yeah. Dan sebenarnya banyak juga lagi selain daripada pembuatan, adanya yang ingin difokuskan elektronik, electrical, pharmaceutical dan banyak lagi kan. Tetapi kan puan, kalau hal sebegini, okey, kita dari bidang yang seperti puan memang ini ialah penghususan dan this is your subject matter expert. Tapi untuk orang di luar sana, misal katalah untuk rakyat B40, untuk rakyat yang kurang cakna tentang hal ini, bagaimana mereka perlu ambil tahu dan kenapa mereka perlu ambil tahu, apa benefit yang akan disampaikan kepada mereka dalam in a very simplest way untuk mereka faham. Okey, saya rasa yang lebih menarik lah ataupun yang lebih dekat dengan rakyat tu adalah peluang pekerjaan. So peluang pekerjaan inilah yang kita cuba nak tukar pandangan bahawa sektor pembuatan ni kerja kilang. Kerja kilang tak menarik. Tapi kerja kilang yang kita masukkan kali ini adalah kerja kilang, even AI is all included in the digitalization punya journey kan. Jadi kepakaran dalam bidang-bidang baru on digitalization, automation dan juga bidang-bidang baru, pertumbuhan baru dalam NIMP seperti EV, seperti CCUS, carbon capture utilization and storage. Now, itu adalah bidang-bidang baru. Jadi pekerjaan baru ni adalah yang akan menyumbang kepada peningkatan kemahiran dan juga gaji. Jadi kepada rakyat di luar tu, kita cuba nak bagi satu pandangan barulah. Kerja kilang ni tak menarik ataupun tak atraktif ataupun tak seksi. Sebenarnya kerja kilang ini, kilang-kilang kita berhasrat supaya diorang ni moden. Moden dan juga menyediakan satu persekitaran yang menarik lah. Dan kita juga mau lihat jurutera, engineers. In fact, I mean my visits to many of the kilang, banyak even a lot of girls are actually into this perkilangan because they are engineers and they are proud of what they're doing. I think kalau kita lihat kepada maybe 20-30 tahun dulu, kerja kilang ni memang tak menarik lah. Tapi kerja kilang sekarang ni kita memang akan modernkan. Dan gaji-gaji ni semualah yang kita rasa macam boleh membuatkan rakyat-rakyat kat bawah sana tu memilih pekerjaan dalam sektor perkilangan ni, dan juga meyakinkan anak-anak muda, even all our children, that STEM punya line tu and NTVET, this like what we need to actually supply the talent to sektor perkilangan baru. Sektor perkilangan baru lah yang asyik melalui NIMP. So that shift in mindset tu is what we are trying to like impress upon rakyat lah. Nak change mindset tu sebenarnya tak mudah. Ya, betul. Dia sebenarnya sukar nak change mindset tu. Baik untuk community, untuk parents sendiri ataupun anak-anak. Sebab kita tahu NIMP 2030 ni antara aim yang ingin dilakukan ialah untuk adakan ataupun untuk pastikan Malaysia ini, negara kita boleh ada teknologi sendiri tanpa perlu ambil teknologi luar kan, untuk kita cipta teknologi sendiri. Dan kalau puan sendiri tengok, tadi puan dah sentuh STEM, TVET penting, perlu ada. Tetapi sekuat apa, sejauh mana kerajaan melakukan galakan itu untuk anak-anak sekarang? Saya rasa itulah MITI sentiasa mewawarkan dan juga kita selalu lakukan lawatan kilang. In fact, melalui pengurusan tertinggi pun kita selalu membuat hebahan dan juga apa dipanggil tu, kita ada MITI Day yang mana kita mewawarkan tentang fungsi MITI dan juga tentang NIMP itu sendiri. Dan kita ada juga program-program akademi bersama industri bawah MPC untuk kita ceritakan bagaimana like I said lah, sektor perkilangan ni boleh menjamin satu pekerjaan yang bernilai tambah tinggi dan juga berkemahiran for the future of the for our future children lah. Kita tak nak orang pandang kerja kilang ni adalah kerja yang biasa. Betul. Itu adalah satu mentaliti yang orang ada, dan kita nak ubah mentaliti itu kan puan kan. Dan itu kalau kita lihat daripada sudut pandang public lah. Tetapi kalau dari segi SME, PKS, perniagaan kecil sederhana, pastinya mereka pun ada manfaat yang mereka boleh peroleh dalam NIP ini sendiri. Dan dari MITI,
kod lah, ada bajet ke khusus ke yang dilaksanakan untuk mereka, untuk PKS? Okey, tadi saya ada mention pasal funding kan, yang KOSIF tu memang khas untuk macam PKS lah. Sebab saya rasa kekangan utama untuk kilang-kilang di Malaysia dan juga syarikat PKS ni untuk beralih kepada otomasi dan juga digitalisasi. Betul. Kos, dia kata mahal nak letak mesin. Tadi ada juga Mira mention about teknologi. Kita buat teknologi luar. So bila kita nak bangunkan teknologi sendiri. Jadi saya rasa when it comes to SMEs, kekangan utama adalah financing. Jadi NIMP menyediakan financing khusus, which is the KOSIF Fund. Sekiranya mereka memerlukan dana untuk naik taraf teknologi semasa ataupun infrastruktur di kilang masing-masing, KOSIF kita akan sediakan as long as they meet the project tu meets any of the mission yang saya mention tadi tu. 4 mission tu, of course ada penilaian, lepas tu ada due diligence to see whether your company is eligible or not kan. Tapi sebenarnya melalui selepas 2 tahun kita nampak banyak PKS sekarang ni dah sedar yang NIMP adalah hala tuju sebenar on how we're going to transform the industry. Dan elemen kelestarian memang diorang pun memang kena adopt lah. Kita juga ada kenakan IESG framework yang mana that is where the SMEs, the PKS boleh lihat macam mana dia menilai diorang punya tahap kesediaan untuk elemen ESG. Dan sekiranya dia perlukan pembiayaan, KOSIF is there to actually help them to finance. Dan kita juga melalui NIMP kita pun ada mission dan juga pelan tindakan untuk mengukuhkan rantai bekalan. So rantai bekalan inilah yang penting untuk PKS. Kita mahu diorang terlibat sama dalam rantai bekalan syarikat-syarikat besar. Supaya NIMP ni kita bukan fikir MNC dan large company sahaja yang boleh dapat manfaat. Kita nak angkat PKS tu. Jadi macam mana nak angkat PKS tu, kita ada supply chain financing melalui KOSIF supaya dia pun boleh naik taraf diri masing-masing melalui otomasi, digitalisasi dan juga peningkatan produktiviti dan boleh masuk ke dalam rantaian nilai global. So itulah matlamat utama macam mana kita nak naikkan PKS kita di Malaysia ni. Wow. Dan dengan penggunaan AI sekarang ini, bukan saja dalam Malaysia, di luar negara juga, sejauh mana sebenarnya tahap kesediaan kita untuk berubah? Kalau AI ni, going back to kesediaan PKS tadilah, otomasi tu pada saya yang penting dulu adalah dia beralih daripada sistem ataupun proses manual kepada otomasi. AI is a different level lah. Cuma kita pun ada juga projek-projek, kita juga kerjasama dengan MDEC untuk kita tengok macam mana MDEC boleh bangunkan juga capacity teknologi dalaman dan juga including AI untuk what is important untuk PKS ni, dia nak access kepada teknologi termasuk AI, and the access tu is affordable. So access satu dan affordable tu satulah. So accessibility and also affordability. These are the two main factors sekiranya PKS nak masuk dalam mana-mana projek untuk automate their process and their system. Jadi AI ni saya rasa amat critical dan amat perlu, tapi before we reach that AI level, saya rasa the automation and digitalization tu adalah perlu untuk PKS. Dan NIMP menyediakan macam saya cakap tadi, pembiayaan untuk diorang naik situ dulu dan lepas tu mungkin boleh inject elemen AI which will still increase their productivity eventually. Ada sahaja peluang tu ada, jalan tu ada. Cuma perlu cari kena rajin buat research lah, kena tengok website MITI, tengok kan apa yang ada. Dan kita ada MITI Day saya cakap tadi. Nanti bila MITI Day tu, itu MITI Day tu macam mana Puan? Dia annual punya event ke untuk orang di luar tahu? Annual memang kita akan ada, dan kita juga selalu turut serta dalam program-program madani. Jadi kita MITI sentiasa ada booth untuk madani, dan dekat situ pun kita akan NIMP sentiasa ada dalam program-program madani, sebab NIMP merupakan
pelan induk perindustrian baru ni merupakan pelan di bawah Malaysia Madani. Ekonomi Madani itu digerakkan melalui NIMP. Jadi saya rasa macam mana nak reach out tu, kita sentiasa ada turun padang lah. Dan kalau information dekat website pun ada, dan kita juga ada microsite on NIMP, maklumat tu pun ada. Dan saya sendiri pun selalu I speak a lot in public, banyak juga jadi bagi pandangan dan juga jadi panel dalam sesi temu bual, conferences. So this is where we mention and also we share what is NIMP. Tapi itulah macam saya cakap, business community kebanyakannya diorang dah aware, cuma rakyat yang ke bawah lagi kan, the students and then the PKS. Tapi alhamdulillah PKS pun nampak macam they are more receptive now. Sebab sebelum ni I think as you know, kalau apa-apa plan yang kerajaan keluarkan, ada funding tak? Betul, itu kan? The first question yang dia ada akan geran tanya. Tak, ada kan? geran tak? So NIP menyediakan that funding. So eventually dia lebih faham, then and the COSI fund tu is regulated and also is managed by Security Commission. Jadi the take up is quite good. Semua memang ada prosedur dia lah, tinggal untuk lalu the right channel sahaja untuk dapatkan itu pun dan sekarang ini dah nak masuk 2026, tak lama saja lagi, bulan depan 2026. So maksudnya tinggal saya kira 4 tahun untuk capai the 2030. Ke 26 kira penuh lah. 27, 28, 5 tahun. Bukan 4, 5 tahun lagi. Setahun tu macam-macam boleh buat. Okay, 5 tahun lah untuk mencapai 2030. Sekarang ini Malaysia sudah di tahap yang mana kalau puan dapat lihat daripada segala 4 teras yang ingin dicapai itu, Malaysia ini sudah ke mana hala tujunya? Saya rasa ini ramai nak tahu future Malaysia ni macam mana, industri di Malaysia ni hala tuju. Okay, saya rasa kalau if you follow our quarterly report card, trend dari segi all the numbers, they are all showing good numbers. Tapi kita pun tak nak kata tak ada halangan, tak ada cabaran kan, nanti macam kata semua numbers nampak cantik. Tapi yes, the numbers don't lie. So kalau dari segi 3 indikator utama, NIMP, kita ada KDNK yang tadi yang you sebut tadi, memang meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun dia tak adalah meningkat tinggi, tapi is showing good momentum. Positif. Yes, and then nombor 2, pekerjaan pun meningkat. Dan yang paling penting saya rasa gaji penengah, median salary. So median salary meningkat tinggilah daripada 1009 masa kita buat baseline dulu sampai ke 24 sekarang. Jadi saya rasa that is showing gaji tu menunjukkan peringkat kemahiran tu dah lebih tinggi. So kerja-kerja kilang ni bukan kerja low level lagi. Maknanya kerja tu menawarkan gaji yang taklah kata lumayan, tapi gaji yang bersesuaian untuk rakyat. Dan saya rasa kalau berbalik kepada 4 misi tadi, misi pertama untuk tingkatkan economic complexity, kita juga ada National Semiconductor Strategy. Jadi semiconductor ni adalah satu industri yang Malaysia is very strong globally on E&E exports and also on semicon. Kita merupakan antara penyumbang terbesar lah, if not one of the biggest kepada rantai bekalan produk elektronik melalui semicon. NSS menyasarkan target yang quite tinggi juga untuk industri semiconductor, dan berdasarkan report card pun menunjukkan kita memang on the right track lah untuk sampai sasaran. Satu lagi sektor yang penting juga adalah kimia dan petrokimia. Pelaburan dalam sektor ni pun menunjukkan peningkatan menadak. So all the sectors yang kita target bawah NIMP, the investments are really coming into and going into that sector, menunjukkan yang anggaran kita tepat lah bila kita letakkan satu sasaran di bawah NIMP tu. We did all the calculation, dan juga tapi kita pun very cautious kita pun tak nak overconfident. Kita kata yes, kita semua bagus saja kan, macam kata tadi kita ada lagi 5 tahun. So at the same time kita juga akan buat satu review nanti, midterm review mungkin at the end of 2026 ataupun 2027 untuk tengok apa lagi apa yang kita tak capai dan apa yang kita boleh adjust ataupun tweak untuk kita
pecut lah. The remaining 3-4 years nanti tu akan jadi satu pecutan. Jadi saya rasa setakat ni all the numbers really showing that kita memang dalam momentum yang sangat baik untuk kita capai sekurang-kurangnya sasaran halfway through. Setakat halfway tu saya rasa alhamdulillah NIMP memang berjaya dilaksanakan. Dan the results are really showing lah. Alhamdulillah. Untuk community sendiri, Puan, untuk community, untuk anak-anak muda, untuk talent ni, bakal-bakal talent yang akan membantu mempercepatkan dan juga merealisasikan segala teras yang dipegang oleh NIP, apa yang Puan boleh syorkan kepada mereka untuk mereka turut serta pelibatan mereka? I think dari segi MITI dan MIDA, saya rasa kita sentiasa mewawarkan pelaburan-pelaburan yang berjaya ditarik masuk. Jadi saya rasa all the youngsters ni diorang lebih IT savvy kan. So boleh tengok katakan. So saya rasa benda-benda ni dia all the youngsters ni belia-belia ni patut lebih cakna lah dan lebih peka. Jadi saya rasa dari situ dia boleh tahu okay, inilah yang akan mengubah, ni bukan kerja kilang biasa. Jadi pelaburan yang masuk ni pelaburan yang berkualiti, yang menyediakan pekerjaan yang berkemahiran tinggi, gaji yang tinggi. Jadi saya rasa dari situ diorang boleh start untuk lihatkan okay, elemen mana yang dia patut maknanya kalau dia nak masuk dalam bidang STEM tu betul akan ada kerja lah towards the end kan. Betul. Sebab itu yang sebenarnya orang takut. Sebab dia tak nak jadi ibarat tikus makmal. Itu bahasa istilahnya kan. Sebab mereka tak nak nanti kita study bila keluar alamak tak ada kerja. Itu yang kegusaran ramai graduan lah dan juga bakal graduan. Jadi kalau Puan kata macam jangan risau, ada peluang kerja tu kan. Itu mungkin menjadi lega lah untuk ibu bapa untuk melepaskan anak-anak. Tak apa, sambung bidang ni macam tu kan? Betul. Saya rasa macam bidang baru macam saya kata tadi tu EV kan. So mungkin even macam mekanik kereta. Mekanik kereta, kalau mekanik lah, daripada konvensional to EV kan, this is a new field. Betul kan? Jadi macam saya pun tak tahu kalau kita ada kereta EV nak repair macam mana kan. Yes, true. Jadi saya rasa benda-benda bidang baru ni like I said, diorang tu lebih IT savvy. Jadi macam mungkin diorang boleh start untuk search lah, explore kan benda-benda baru. Dan kalau boleh kita memang nak minta belia-belia dan juga anak-anak muda ni libatkan diri dalam pembangunan negara melalui aktiviti ekonomi yang macam ni lah. Walaupun saya rasa ramai yang lebih berminat dalam bidang services tapi the adventure is there. Ada tau di kilang, sebab saya sendiri selalu turun kilang dan I'm always impressed, especially with the ladies lah kan. Macam some of them are really good dalam R&D. So memang kalau duduk situ kan kata produk ni siapa buat, betul dia akan cakap, bos akan cakap this is my researcher. So researcher kebanyakan yang saya tengok kalau local companies, researcher diorang banyak orang tempatan. So you'll be surprised even some of the MNCs pun yang saya dah pergi, based on true story lah, dia kata dia dah cuba R&D untuk produk dia dari merata dunia. Dia dah try employ, tapi yang berjaya menghasilkan that really niche product of that company anak tempatan. Betul. Jadi saya rasa mungkin I don't know, in your future podcast nanti boleh bawa lah kan all these talents yang memang betul anak tempatan. By the way, last week kita launch EV kan. So EV Pro 2 tu the video show that engineering, the design, semua anak tempatan. So saya rasa maybe yang itu boleh jadi inspirasi kepada bakat-bakat muda, anak-anak muda dekat luar lah. So sektor perkilangan, sektor pembuatan ni memang boleh menyediakan that pekerjaan dan juga saya nak cakap tak susah tu, I'm not in that field, tapi kalau orang lain boleh buat, mesti yang baru ni semua pun boleh buat juga. Betul? Kan betul. Okey, baik, bila kita bercakap tentang cabaran, apa sebenarnya cabaran utama yang menghambat NIMP 2030 ni untuk dapat mencapai sasaran dia? Cabaran, saya rasa cabaran syarikat, dia readiness lah kat tahap kesiapsiagaan. Sama ada macam tadi kan, nak beralih kepada sistem digital, kepada automation, dan
benda tu semua berkait dengan duit. Jadi pada diorang macam takut nak make investment kan dalam menaik taraf dia punya sistem. Itu kekangan kami lah. Kalau cakap pasal kekangan yang boleh menghambat kita punya sasaran menuju 2030 tu, that's one of them. Nombor 2 saya rasa kekangan dan juga cabaran talent tadi tu. Sebab itulah saya asyik ulang kan kata anak-anak muda cuba lihat NIMP ni dan sektor perkilangan dan pembuatan ni sebagai satu sektor yang mungkin you boleh ceburi juga. Jadi saya rasa kita nak sediakan peluang pekerjaan dan juga talent development tu anak tempatan sendiri. Betul. I think I also gave examples of how a lot of all this anak tempatan dalam high skill punya segment in companies kan. Jadi saya rasa memang ada wujud. Jadi saya rasa kita nak lebih ramai supaya kita boleh fill in the talent gap. Kita pun tak naklah asyik bawa masuk pelaburan, tapi pelaburan tu juga datang dengan isu tak cukup talent, terpaksa pakai talent luar, kena outsource pula, macam tu kan. Jadi saya rasa melalui program-program yang saya mention tadi, TVET, ADI dalam oleh MPC, jadi kita cuba, dan juga program-program Meeting Day yang mana kita turun padang, program Madani, itu adalah part of our outreach sessions untuk mewawarkan dan juga lebih create more awareness lah dalam rakyat jelata lah kan. Dan juga bila parents pergi program-program Madani dan juga program-program Meeting Day ni, dia nampak kan apa benda ni, jadi dia pun tahulah kan, okay, boleh ada peluang pekerjaan yang bukan level-level kilang lama. Betul. Jadi maybe lebih banyak juga gambar-gambar yang menunjukkan ataupun melalui TV ke kan, ataupun all the media social on kilang-kilang sekarang ni macam mana rupa dia. Betul. Jadi sebab tu bila kita turun padang bersama pengurusan tertinggi, kita sentiasa letak kan, kita post dekat kita punya Facebook dan juga media sosial supaya kita boleh tunjuk kilang sekarang dah canggih macam ni. Tapi nak cakap tak ada jugalah masih lagi kilang-kilang yang tak moden. Jadi NIMP tu adalah beralih kepada pemodenan kilang-kilang ni semua supaya kita boleh sediakan pekerjaan tu. I think the bottom line is all the pekerjaan lah yang kita nakkan untuk rakyat Malaysia. True. Dan ini bila mendengar semua ni, sebenarnya ini bukan usaha kerajaan je tau. Ini usaha semua. Betul. Semua pihak dari atas ke pertengahan hinggalah ke bawahan, usaha semua kena menggembling tenaga untuk pastikan benda ni dapat direalisasikan. Dan satu kataan lah, kalau puan nak, rakyat Malaysia bila dengar NIMP 2030, apa yang puan nak terlintas di fikiran mereka? Saya rasa saya nak orang kaitkan NIMP tu dengan pekerjaan berkemahiran tinggi, dengan gaji yang tinggi. Saya itu hasrat saya lah sebagai ketua pasukan untuk yang menghasilkan NIMP dan juga pengarah kanan DMU sekarang ni. Jadi saya rasa tugas saya adalah untuk memastikan pelan tindakan bawah NIMP tu dilaksanakan dan juga sasaran yang kita tetapkan tu dicapai. Tapi personally saya rasa macam kalau orang boleh kaitkan NIMP tu, NIMP kilang, skill jobs, high paying jobs. Saya rasa itu dah cukup lah. Tiga benda tu, NIMP, kilang, high skill jobs, high paying jobs yang berkemahiran tinggi dan juga bergaji tinggi. Wow. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga apa yang 5 tahun kan? Okay. 5 tahun lagi. Boleh. Dapat dilaksanakan. Dan sebab kalau saya mendengar this discussion, saya sendiri sejujurnya kalau ditanya pada saya apa yang dimasukkan, apa yang you faham dengan NIMP 2030, saya akan cakap kerjaya, peluang kerjaya, harapan lah. Betul. New hope lah untuk kita semua, untuk pastikan tiada golongan yang di bawah sentiasa di bawah, supaya ada harapan untuk mereka upskill diri mereka dan kerjaya mereka kan. Dan last word dari puan kepada semua rakyat Malaysia, baik ibu bapa, baik anak-anak yang tengah remaja yang nak memilih nak sambung belajar di STEM, di TVET dan sebagainya. Your last word untuk mereka. Lihatlah sektor pembuatan ataupun perkilangan ni dengan lensa baru, dimensi baru, dan saya rasa
cuba fahamkan naratif NIMP dan bagaimana sektor ni boleh menyumbang kepada kemakmuran negara secara amnya. Wow. Wow, deepnya. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Adriana. Satu perkongsian yang cukup jelas untuk saya dan harapnya juga untuk semua yang menonton, yang mendengar podcast ini. Seperti mana yang Puan dah terangkan, kalau ada sebarang persoalan, kalau ada apa-apa jalan, nak cari jalan ni, hala tuju nak ke mana, pergilah ke website MITI. Boleh. Mungkin boleh social media MITI pun sentiasa mewawarkan tentang NIMP. Di social media. Cari je. Sekarang semua di hujung jari. Ya, betul. Tak ada alasan. Nak dengan tak nak sahaja. Baik, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Puan Adriana Riza Alwi yang merupakan pengarah kanan unit pengurusan penyampaian di MU MITI atas perkongsian. Semoga dapat capai segala yang dijati, insyaAllah 5 tahun lagi boleh, insyaAllah. Terima kasih juga kepada semua kerana selepas ini Puan, untuk episod selepas ini kita akan bersama dengan seorang anak tempatan yang mencipta satu teknologi iaitu nanoteknologi yang akhirnya membawa nama Malaysia ke peringkat global dan membantu ramai orang dengan teknologi yang dicipta. Selepas ini dalam episod akan datang. Alright, jangan lupa untuk terus dengarkan Sembang Santai bersama dengan saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.